Selamat petang, kita berjumpa lagi. Yang belum follow kita, boleh follow kita dahulu ya. Hari ini kita nak kongsikan kawan-kawan, mengapa seseorang yang putus asa akan ikut perasaan disebabkan kemahuan tidak dituruti. Ya. Permulaan, asal mula rasa putus asa. Pada awalnya, setiap manusia mempunyai harapan dan kemahuan. Ia boleh jadi cita-cita, cinta, keinginan memiliki sesuatu atau impian untuk dihargai. Namun, apabila harapan itu tidak tercapai, muncul rasa kecewa dan ketidakpuasan dalam diri. Kekecewaan kecil jika tidak dikawal akan bertukar menjadi rasa putus asa. Seseorang mula berfikir bahawa semua usahanya tidak berguna atau bahawa hidup ini tidak adil. Pada saat inilah hati mula rapuh dan emosi menjadi tidak stabil. Peranan kemahuan dan ego. Apabila kemahuan tidak dituruti, sama ada oleh takdir, orang lain atau keadaan, manusia cenderung mahu memaksa sesuatu terjadi mengikut kehendaknya sendiri. Bila gagal, hatinya memberontak. Ego yang tidak dilatih dengan kesabaran akan menyebabkan seseorang lebih mendengar suara perasaannya daripada akalnya. Contohnya, bila cinta ditolak, dia merasa tidak berharga. Bila rezeki lambat datang, dia merasa Tuhan tidak adil. Bila orang tidak memahami dirinya, dia memilih menyendiri dan marah dalam diam. Seterusnya, fasa ikut perasaan. Dalam fasa ini, seseorang sudah mula bertindak tanpa berfikir panjang. Perasaan kecewa, marah dan sedih menjadi pemandu. Dia mungkin menjauh dari orang lain, membenci diri sendiri atau mengambil keputusan yang salah seperti membalas dendam, berhenti berusaha atau melakukan perkara yang merosakkan diri. Ini kerana akal sudah dikaburi emosi dan nafsu menguasai pertimbangan. Titik kemerosotan. Apabila perasaan terus menguasai, seseorang akan mula hilang arah hidup. Dia tidak lagi tahu apa tujuan sebenarnya. Segala perkara kelihatan gelap dan tidak bermakna baginya. Inilah punca utama kemurungan dan hilang semangat dalam kehidupan. Kadang-kadang orang seperti ini tidak perlukan nasihat panjang. Dia hanya perlukan seseorang yang mendengar dan memahami. Jalan keluar dan kebangkitan semula, namun tidak ada keputusan yang kekal. Bila seseorang mula sedar bahawa hidup ini bukan sekadar tentang keinginan yang dipenuhi, dia akan mula perlahan-lahan bangkit. Dia belajar bahawa tidak semua kemahuan baik untuk dirinya. Setiap halangan adalah latihan untuk hati. Dan Tuhan tidak pernah menolak doa, cuma menundanya untuk waktu yang lebih sesuai. Apabila seseorang berdamai dengan takdir, dia tidak lagi ikut perasaan semata-mata. Dia akan mula mengawal hati, bukan dikuasai oleh hati. Pengakhir, hikmah dari rasa putus asa. Putus asa bukanlah penghujung kehidupan, tetapi ujian keimanan dan kekuatan jiwa. Kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala menutup satu jalan agar kita mencari jalan lain yang lebih baik. Kemahuan yang tidak dituruti bukan tanda kegagalan, tetapi cara Tuhan mendidik hati agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Itu saja, ya. Dan ada lagi kata-kata ini Ustaz ada kongsikan sebelum kita kongsikan, ya. Jadi ini kita cuma nak kongsikan saja, ya kawan-kawan. Itu saja kawan-kawan, ya. Yang belum follow kita boleh follow kita, ya. Okey. Jumpa lagi.